Okay, siapa pengguna Saga NFE, Saga VVT lah, model baru ni. Siapa menggunakan kereta ni lepas 3 tahun wajib servis tangki. Sebab model ni memang ada problem sikit dekat tangki lah. Boleh tengok dia air karat kotor. Ini apa cakap, model tahun dia ni memang ada problem sikit dekat tangki. Sampai 3 tahun wajib servis. Kalau tak servis boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan ada masalah berjalan jauh, temperature akan naik tinggi sikit. Dia ada problem. Jadi model ni kena ambil langkah berjaga-jaga lah. Ni nampak ada brother kita yang selesaikan masalah. Bagi satu patah kata sikit. Apa benda ni? Ada soal ni? Servislah sebelum keluar lagi modal banyak. Dia tak dengar, okey. Servislah selepas 3 tahun. Okey. Jadinya inilah yang kita nak tunjuk, okey. Benda macam ni kadang kecil je kos dia. Tapi kalau kita biar menyebabkan kos lagi tinggi. Okey, dapat tu.